Okay, ubat apa nak bagi turun darah. So saya tak suggestkan korang ambil ubat turun darah kalau korang tak period. Korang kena check apa punca yang menyebabkan anda tak period. Sebabkan hormon ke, PCOS ke, sebab ovari anda dah gagal bekerja ke, sebab menopause ke. Yes, you all kena check. Kita tak simply bagi ubat kalau korang ada masalah period. Sebab bila you ambil ubat turunkan period, dia hanya hakis dinding rahim anda sahaja. Dia tak repair dan tak rawat masalah anda punya period. Korang kena tahu punca you all tak period kenapa. Adakah disebabkan oleh ovari anda tak bekerja? Sebab dah menopause ke? Sebab hormon tak normal ke? Sebab PCOS ke? Sebab obesity ke? So ubat turun period tu hanya boleh bagi anda bleeding sahaja. Jadi korang tak tahu punca sebab apa. Once you all stop, you all akan datang balik masalah yang sama. Okay. Saya PCOS, kenapa doktor bagi DN35? Okay, DN35 you kena faham this one sama dengan DN35 adalah ubat hormon. So, ubat hormon ini biasanya menyebabkan